هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Semua yang ada di sini hanyalah sementara. Akhirat pastikan menanti dan mengadili amalan kita nanti. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinu ala mautakum. Talqin itu perlu kepada orang yang hampir mati. Kita sangat tertumpu kepada talqin kepada orang yang dah mati. Sebenarnya orang yang hampir mati itu perlu diberi peringatan atau ditalqinkan. Kerana di waktu itu beliau sangat menghadapi masalah yang besar, iaitu masalah gangguan yang datang daripada berbagai-bagai sudut. Antaranya gangguan datang daripada syaitan, dan juga gangguan datang daripada ingatan, pemikiran, masa lampau yang akan menghantui rasa bersalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala di tanah perkuburan. Talqin yang lebih penting ialah talqin kepada orang yang menyaksikan kematian. Dan tuan-tuan janganlah terkejut apabila talqin itu dibaca dalam keadaan berdiri. Kerana Nabi melarang keras manusia duduk di atas kubur. Jadi untuk mengelakkan manusia duduk di atas kubur, maka manusia perlu berada dalam keadaan berdiri. Maka sebab itulah peringatan atau talqin ini dibaca dalam keadaan berdiri. Dan talqin ini hendaklah memberi faedah kepada semua yang hadir ketika upacara pengkebumian dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah pun sempurna mengkebumikan jenazah saudara kita yang baru meninggal dunia. Setiap orang yang meninggal dunia akan mendapat ujian semasa berada di dalam kubur ini. Saudara-saudaraku, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran daripada apa yang kita saksikan ini. Siapa Tuhanmu dan Rasulmu? Mana kiblatmu? Mana kitabmu? Apa perlu kita menuntut ilmu, tuan-tuan? Tidak lain dan tidak bukan untuk membasmi kejahilan. Apa itu kejahilan? Kejahilan adalah musuh kepada manusia. Kejahilan itulah yang menyebabkan manusia mungkar. Manusia menjadi manusia yang mungkir janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia menjadi manusia yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia menjadi manusia yang lupa asal kejadiannya, dan manusia lupa perjalanan hidupnya. Dan manusia lupa arah manakah perjalanan hidupnya akan berakhir. Sebab itulah, para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, manusia perlu tahu dan manusia perlu diberi peringatan selalu bahawa hidup itu pasti akan berakhir dengan kematian. Dan kematian itu adalah suatu benda yang benar. Dan apabila mati, manusia tidak ditinggalkan begitu saja, tetapi di dalam kubur
Di sana ada soal kubur. Yang nanti akan datang bertanya kepada kita adalah malaikat yang wajahnya sangat bengis. Wajah dan tubuhnya hitam kebiru-biruan. Dia akan datang bagaikan petir. Ketika itu hanya Tuhan yang tahu betapa takut dan ngerinya kita. Percaya kawanku, mati itu benar. Percaya kawanku, mahsyar itu benar. Surga dan nerakamu itu juga